Apalah kau nak pergi sana, Mak? Kampung ni kita ada seekor ayam, ada seekor itik. Kau boleh jaga ayam itik tu. Alamak, kita kenalah berubah, Mak. Takkan nak macam ni je. Nanti kau lupa diri. Mak, saya takkan lupa diri, Mak. InsyaAllah, Mak. Mak bukanlah nak menghalang Alung pergi ke sana. Nanti Alung lupa Mak, Alung lupa adik. Alamak. Mak ni berapa kalilah saya nak cakap. Saya takkan lupa punya. Kan adik kan? Kan? Abang tak lupa adik kan? Tak, abang tak pernah lupa adik. Adik, nanti kan kalau abang ada rumah dekat KL nanti kan? Kat Kuala Lumpur? Kan? Nanti abang bawa adik pergi jalan-jalan sana. Nak? Wah, suka! Suka! Oh, abang, sayang abang. Abang dah nak pergi dah, adik. Abang? Betul ke abang nak pergi ni? Betul, adik. Abang dah nak berangkat lah ni. Ni, tunggu rambut abang siap sikit ni. Dah. Dah siap, Mak? Dah, cantik. Okeylah, Mak. Tibalah, Mak. Saya pun dah nak pergi, Mak. Mak, saya pergi dulu, Mak. Saya pergi dulu. Alung, sesudah subuh ni Mak nak berpesan pada Alung. Pergi kat Kuala Lumpur tu jaga diri baik-baik. Ingat masjid, ingat semayang. Jangan campur bukan-bukan, Alung. Ya, Mak. Baiklah, Mak. Adik! Abang! Adik, abang pergi dulu, Dek. Nanti adik jagalah Mak baik-baik, Dek, ya. Baik, bang. Jangan lupa adik bagi makan dengan ayam dan itik tu, ya. Baik, bang. Alung. Nak ikut. Ya, Mak. Sebelum Alung pergi, Mak nak minta satu je, Alung. Apa dia, Mak? Tolong nyanyikan lagu yang Mak suka tu. Nyanyi lagu yang Mak suka? Baiklah, Mak. Adik, kita nyanyikan untuk Mak, Adik. Baik, bang. La 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 la. Seiring dan sejalan Menuju kita ke taman, di gunung, di laut, di kota dan desa. tak kira di mana-mana. Yeah. Abang. Alung, kenapa tinggalkan Emak? Wah! Suara mak kan macam penyanyi lah, bang. Betul lah. Betul. Saling tak tumpah macam Miss Pusidik. Kan? Mak, sepatutnya Mak kena masuk Akademi Fantasia, Mak. Akademi Fantasia. Nanti Mak boleh jumpa dengan Siti Hajar. Mak boleh belajar menyanyi. Betul ke? Alung. Alung doakan. Kalau Alung tinggal Mak cakap dulu lah. Okey, Mak. Alung pergi Kuala Lumpur nanti. Jumpa Siti Hajar, kata Mak nak belajar dekat dia. Baiklah, Mak. Alung doakan. Moga-moga Alung akan jumpa Siti Hajar, Mak. Tibalah masanya Alung nak pergi, Mak. Abang. Mak, jangan. Aku datang dari kampung dengan perut yang kosong, meninggalkan adik tercinta, emak dan juga bapa. Setibaku di Pudua, ku tengah-ngangah, badan pun dah naik bau hapa, mana ku nak lepas. Kuala Lumpur, serabut kepalaku. Kota yang penuh dengan cabaran. Kuala Lumpur, serabut kepalaku. Kota yang penuh dengan cabaran. Aku datang dari kampung dengan perut yang kosong, meninggalkan hati tercinta dan juga bapa.
ternganga-nganga, badan pun dah naik bau apa, badanku nak lepas. Kuala Lumpur, serabut kepalaku, kota yang penuh dengan cabaran. Kuala Lumpur, serabut kepalaku. Lama sangat abang kau tinggalkan kita. Mak rasa rindu sangat dekat dia. Mak, asal mak tak buat teknik remonding, Mak? Mak pakai shampoo biasa je. Dia miskin. Adik, Ya, Mak. pergilah cari abang kau kat Kuala Lumpur, Dik. Cari abang kat Kuala Lumpur? Ya. Bila, Mak? Secepat mungkin. Cepat mungkin. Mak rindu sangat. Duduk dekat abang kau. Kita dua tak ada, Mak. Tak ada duit. Tak ada duit. Ambillah cincin ni. Inilah peninggalan ayah kau untuk mak. Lepas kau gadai, kau bayar api. Kau pergilah ambil duit tu buat tamam. Mak, asal mak bagi satu? Bagilah lagi satu. Tak boleh. Ini bekalan untuk mak masa tua. Mak kan dah tua. Nak bekal apa lagi? Adik, Ya, Mak. pergilah cari dia. Esok sebelum subuh saya pergi, Mak. Mak letih ni, Dik. Tidur, Mak. Ambillah gambar ni, Dik. Ada lagi, Mak? Mana tahu. Kalau abang kau dah lupa diri, muka dia pun kau tak kenal nanti. Baiklah, Mak. Mak tidur tau. Bang! Apa dia? Tolong, bang. Saya cek abang saya, bang. Kuala Lumpur ni besar lah. Macam nak cek abang kau? Tapi saya nak cek abang saya ni, bang. Tolonglah, bang. Kau tahu ke alamat dia? Tak tahu. Macam mana kau nak cari? Tak tahu. Kau tahu dia kerja apa? Tak tahu. Habis apa yang dia tahu ah? Dia pandai menderhaka dengan mak dia. Dia pandai mancing. Dia pandai mengurut awet. Main gitar. Itu je tahu, bang. Dia ada juga abang kau ni Tapi kan, aku tengok kau kan macam kau dah lama mengayau. Betul ke? Dah lama, bang, bayar. Pondak saja, bang. Tapi aku nak tolong kau boleh? Aku nak tolong kau. Boleh kejap kau pegang handphone ni. Pegang. Kejap Alright. Asyik. Kau tengok ni Betul pula ni. Kau tengok ni, nombor 45 ni, kau tengok orang ni. Kau kenal tak dia? Kau rasa kau kenal tak dia? Kau pernah nampak? Sebab kau dah lama mengayau. Nah. Kau kenal tak? Menyampailah abang ni. Poyolah. Kenapa dia, Dek? Dek, tolong abang, Dek. Dek. Hello? Hello, Hello, terima kasih Hello, terima kasih